Filem seram terbaik daripada Indonesia yang aku tonton tahun ni. Finally, selepas aku dah tonton lebih kurang mungkin berpuluh-puluh filem seram daripada Indonesia tahun 2025 je, akhirnya ada satu filem seram daripada Indonesia yang aku boleh cakap kenalah, ngam lah. Tapi sebelum tu, nikmati kebebasan hiburan tanpa had dengan Unify TV, platform pertama di Malaysia yang membolehkan korang campur-campur dan tukar-tukar pakej hiburan sesuka hati. Tak ada apa-apa kontrak, hanya hiburan penuh flexibility. Eksklusif untuk pelanggan Unify. Sama ada Unify Fiber, TV atau mobile. Nikmati 30 hari akses tanpa sebarang bayaran ke lebih 70 saluran premium dan 15 stream apps daripada 13 September sampai 12 Disember 2025. Korang bukan pelanggan Unify? Jangan risau. Korang juga boleh nikmati 19 saluran percuma, termasuk juga Inspirasi, Degup dan Sensasi sehingga 12 Oktober 2025. Nak tahu lebih lanjut? Layari unify.com.my/tv dan muat turun aplikasi Unify TV 2.0 sekarang untuk rasa sendiri pengalaman hiburan style baru. So, filem yang bertajuk Kitab Sijin dan Iliyin mengisahkan tentang seorang gadis bernama Yuli yang dibesarkan oleh mak tiri dia selepas mak dan ayah kandung Yuli ni meninggal dunia semasa Yuli kecil lagi. So, kalau korang nak tahu, ayah kandung Yuli ni dia kahwin dua dan mak kandung Yuli ni adalah isteri kedua. Isteri pertama adalah mak tiri Yuli sekarang lah, dan kematian misteri ayah dan ibu Yuli ni jadi satu sebab kenapa mak tiri dia ni selalu berdendam dengan Yuli, selalu lemparkan ayat-ayat yang menyakitkan hati, selalu hina mak dan ayah kandung dia, sampaikan Yuli ni ada rasa dendam dalam diri dia, dan dendam tu lama-lama tak boleh dikawal, dan disebabkan ni dia balas dendam kepada keluarga tiri tersebut. Bukan setakat kepada mak tiri dia, dia nak balas dendam kepada satu keluarga tiri yang membesar bersama dia, termasuk juga dengan anak dan cucu mak tiri dia ni. Memang kerja gila, dan Yuli ni memang gila pun. Dia sanggup korek dan gali kubur, keluarkan mayat semata-mata nak buat ritual ilmu hitam untuk balas dendam kepada keluarga tiri dia ni. Dan selepas tu, seorang demi seorang ahli keluarga tiri dia ni mula diseksa, mula diganggu dengan benda-benda yang menyeramkan. Sebuah filem daripada pengarah Hadrah Daing Ratu, pengarah sama yang pernah mengarahkan filem Pemandi Jenazah. Filem yang bagi aku antara filem seram yang terbaik yang pernah keluar tahun 2024 daripada Indonesia. Dan sekarang pengarah yang sama hadir dengan naskah yang terbaru bersama-sama dengan penulis hebat Lily Laila. Dua orang ni kalau bergabung memang mampu hasilkan filem seram yang begitu baik. Bukan setakat seram, filem ni juga bagi korang scene yang mengerikan dengan set, lighting, camera work dan lakonan daripada setiap pelakon yang superb man. Dalam filem ni aku patut highlight Kawai Labibah. Pelakon muda ni dah pernah buat aku menangis dalam filem Satu Kakak Tujuh Ponakan dulu. Dan dalam filem kali ni, filem seram, dia bagikan lakonan yang mantap juga. Dan dia berlakon sebagai salah seorang cucu dalam keluarga tiri ni. So, korang kena tengok macam mana Kawai Labibah ni bawa watak dia. Memang, baiklah mak dia ni. Dan bagi aku, filem ni bukan setakat menyajikan part-part yang menyeramkan. Yes, aku boleh cakap Pemandi Jenazah tu mungkin lebih menyeramkan untuk setengah orang, tapi package dia bagi aku tak cukup. Ada benda yang kurang kat sini. Tapi untuk filem Kitab Sijin dan Iliyin ni, bagi aku dia memang bagi package yang cukup lengkap. Ada scene gore, lakonan hebat, plot yang best, seram, semua ada dalam satu filem. Dia memang well-rounded horror movie daripada Indonesia yang bagi aku terbaik untuk tahun 2025 ni. So, filem Kitab Sijin dan Iliyin ni dah mula ditayangkan dekat program bermula 25 September 2025. Dan rating aku untuk filem ni korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi rating dan juga review untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So, aku nak tanya dengan korang, adakah korang akan pergi tonton filem Kitab Sijin dan Iliyin ni nanti? Cuba komen kat bawah. Nyaman.